Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nashirah binti Ismail. Nama matriks A211377. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk Hikmah Tayamum. Muka surat buku 108 hingga 109. Nama Suhulah at-Tashri' wa Taysir ala Muta'abbadi. Kemudahan dalam persyariatan dan kemudahan kepada ahli ibadah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Suratul Hajj ayat 78, surah yang ke-22. Dan Allah tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Kat sini nak menggambarkan bahawasanya kan tayamum itu adalah sesuatu kemudahan bagi pengganti air. Bila ketiadaan air itulah. So maknanya Allah sama sekali tidak menyulitkan ataupun menyusahkan hamba-Nya dalam melakukan sesuatu agama, iaitu ibadah. Seperti kita tahu, kalau kita ketiadaan air, kita macam masih boleh bertayamum untuk melakukan salat. Kedua, izlalu an-nafsi biwadhi at-turab alladhi huwa akhassu syai'in ala wajhi alladhi huwa ashrafu a'dha'i. Merendahkan diri dengan meletakkan debu tanah yang merupakan sesuatu yang paling hina ke atas wajah, iaitu anggota yang paling mulia. Okey, sesungguhnya wajah ni adalah satu anggota yang paling mulia. Maknanya kat sini macam kita merendahkan hati kita untuk meletakkan sesuatu yang paling hina, iaitu tanah itu ke muka kita yang paling mulia. فكأن الإشارة فيه إلى أن العبد إذا تعثرت عليه أركان التوبة ولم يوفق لها. Seolah-olah petunjuk di dalamnya apabila seorang hamba suka untuk melakukan rukun-rukun taubat dan tidak diberikan taufik untuk melakukannya. فلا أقل من التجائه إلى ذلة والانكسار من رداءة معاصيه فقد يكون ذلك سببا لعفو مولاه. Maka sekurang-kurangnya dia hendaklah kembali merendahkan diri dan merasakan kehancuran hati akibat kejahatan maksiatnya. Maka ini boleh menjadi sebab keampunan daripada Tuhan. Maknanya kat sini, kalau seseorang hamba itu sukar untuk melakukan rukun-rukun taubat, maknanya dia perlulah merasa insaf hati ataupun insaf diri dan merendahkan hati dia agar dia dapat meminta ataupun dapat memohon keampunan daripada Tuhan ataupun daripada Allah. Wa qad qila fil hikami rubba ma'siyatin aw rasat zullan wa inkisaran. Seperti yang disebut dalam kata-kata hikmah, sesuatu maksiat membawa kepada sifat rendah hati dan merasakan kehancuran hati. Khairun min ta'atin aw rasat izzan wa istikbaran. Lebih baik daripada sesuatu ketaatan yang membawa kepada rasa megah dan kesombongan. Dalam kata-kata hikmah ni, nak menjelaskan bahawasanya apabila seseorang hamba itu membuat dosa ataupun melakukan maksiat dan merasa rendah hati ataupun merasa insaf, itu lebih baik daripada seseorang hamba yang melakukan ketaatan dan merasa diri itu sombong, bermegah-megah. Seterusnya, wa fi masyru'iyyatil tayammum adamul takhallufi an salati hatta tasira al-ibadatu lahu 'adatan aw malakatan la yatrukuha al-insanu walau faqad wasailiha. Dalam persyariatan tayamum, tidak dibenarkan meninggalkan solat sehingga ibadah solat menjadi kebiasaan dan tabiat manusia yang tidak dapat ditinggalkan walaupun dia kehabisan kemudahan untuk melaksanakannya. Kat sini kita boleh ingat balik bahawasanya tayamum tu adalah sesuatu kemudahan bagi ketiadaan air di kawasan tersebut. So, bukanlah ketiadaan air itu menjadi sebab ataupun menjadi alasan untuk kita tinggalkan solat. So, kat sini datangnya kemudahan tayamum tu untuk kita still melakukan solat ataupun melakukan kewajipan solat kita, dan daripada kita selalu melakukan kewajipan kita dan kita latih diri kita untuk sentiasa melakukannya. Dan sentiasa melakukannya walaupun ketika itu tiada kemudahan air. Keempat, an yastash'ira al-'abdu bi taharatil ma'i waliyatahu haitsu khuliqa min ma'in dafiq. Seorang hamba merasai kesucian air kerana dia diciptakan dari air yang mengalir. Wa turabu nihayatuhu, dan tanah sebagai penghujungnya. Okey, ayat ni menceritakan bahawasanya sesungguhnya manusia itu diciptakan daripada air, iaitu air mani, dan tanah sebagai penghujungnya adalah ataupun manusia akan dikebumikan ataupun apabila manusia itu mati, dia akan dibumikan di dalam tanah juga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Taha ayat 55, surah yang ke-20. Yang bermaksud,
dari tanah itulah kami ciptakan kamu dan kepadanya lah kami akan kembalikan kamu. Dan daripada sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Kat sini, ayat ini menunjukkan bahawasanya daripada tanahlah kita diciptakan. Dan tanah juga adalah tempat kembali bagi manusia. Wal hikmatu fi ja'lit turabi na'iban anil ma'i duna ghairihi min sa'iril jamadatil ukhra. Dan hikmah yang menjadikan tanah sebagai pengganti air bukanlah benda percaya yang lain. Lianna turaba la yakhlu minhu makanu. Kerana tanah terdapat di semua tempat. Wa aidan huwa al-maddatu allati khuliqa minhal insanu. Dan tanah juga merupakan suatu bahan asal penciptaan manusia. Ayat ini menggambarkan bahawasanya pengganti air bukanlah sesuatu benda percaya yang lain. Seperti batu, kayu, daun, tetapi pengganti air adalah tanah itu sendiri. Kerana tanah ini mudah didapati di mana-mana sahaja. Dan juga tanah juga adalah asal penciptaan manusia. Yang keenam, bimasyru'iyyatil tayamumi irtafa'a sya'nul ardi. Dengan persyariatan tayamum, meningkat darjat bumi, iaitu tanah. Wasammat makanatuha, dan dimuliakan kedudukannya. وولدت بالإسلام ولادة جديدة حيث كانت قبل الإسلام تفيد بالإثم. Dan dilahirkan kembali dengan Islam di mana sebelum Islam ia dipenuhi dengan dosa. وتنبت بالعمر وتهتشد بالأصنام والأوثان. Dan menjadi tempat berkembangnya perbuatan keji dan dipenuhi dengan berhala-berhala dan patung-patung. وتسيل بأنهار الخمر وجداول الدماء. Dan mengalir sungai dari arak dan darah. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامِ أَعَادَ مِيلَادَ الْأَرْضِ مِيلَادًا تَخُفُّهُ بَرَاءَةُ وَصَفَاءُ. Apabila Islam datang, bumi dilahirkan semula dengan kesucian dan kebersihan. فَإِذَا وَجْهُ الْأَرْضِ يُشَرِّفُ بِجَبَاهِ السَّاجِدِينَ وَيَتَطَهَّرُ مَرْطُوبًا بِضُمُوعِ الْخَاشِعِينَ. Maka muka bumi dimuliakan dengan dahi orang-orang yang bersujud dan disucikan oleh air mata orang-orang yang khusyuk. Ayat ini menjelaskan bahawasanya sebelum kedatangan Islam, iaitu pada zaman jahiliah sendiri, keadaan tanah ataupun debu tanah itu dalam keadaan tidak suci. Ia dijadikan berhala, dijadikan batu-batu, dijadikan tempat berkembangnya perbuatan-perbuatan keji oleh orang-orang jahiliah dahulu. Maka apabila datangnya Islam, telah disyariatkan tayamum meningkatkan darjat bumi itu sendiri. Apabila macam seumpamanya tanah ini dilahirkan semula dengan kesucian dan kebersihan, maka apabila orang-orang melakukan ibadah ataupun bersujud dan dahi itu kena kepada bahagian tanah dan disucikan oleh air mata orang-orang yang khusyuk. Kat sini kita boleh nampak bahawasanya tanah ini adalah sesuatu yang paling dimuliakan selepas kedatangan Islam. Seterusnya, وَتَهْتَزُّ أَرْجَاؤُهَا bi'ibtihali ar-raji. Sekitarnya bergetar dengan doa orang-orang yang berharap. Wa khalaqatiz zakirin tahuffuhum malaikah. Dan mereka yang mengingati Allah, iaitu majlis zikir, dikelilingi oleh para malaikat. Wa taghsyahum ar-rahmatu wa tanzilu alaihim sakinah. Dan diliputi rahmat dan diturunkan ketenangan kepada mereka. Wa yadhkuruhum Allah fi man indahu. Dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluknya yang mulia. Wa idza bil islami yudzakkiruna bil makan. Dan Islam mengingatkan kita tempat itu. Fa yatahaddasu anil baladil harami wal masjidil haram wa anil aqsa. Lalu membicarakan tentang tanah suci, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, ataupun tempat-tempat suci yang lain. Ayat ini menggambarkan keistimewaan tanah itu sendiri apabila sekitarnya bergetar ataupun bergema dengan doa-doa para-para ahli ibadat, orang-orang yang mengingati Allah. Dan hamba-hamba tersebut dikelilingi oleh para-para malaikat yang akan menurunkan rahmat, yang akan menurunkan ketenangan kepada mereka. Dan juga Allah SWT menyebut hamba ataupun para-para ahli ibadat ini di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Dan juga Islam juga mengingatkan kita tempat itu. Tempat itu menggambarkan tempat suci kita untuk bersolat ataupun menunaikan ibadah. Lalu membicarakan tentang tanah suci, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Wa idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuzakki hadhihi al-ardh. Kemudian Rasulullah menyucikan tanah ini. Wa yartafi'u bi sya'niha an adnasil bashariyah. Dan meninggikan darjatnya dari kekotoran manusia.
fayaj'aluha lahu walil muslimin musalla wa masjidan, dan menjadikan tempat solat dan masjid bagi dirinya dan umat Islam. Wa yaj'alu maddatuha tayyibatan wa sa'idaha naqiyan. Dan Rasulullah SAW menjadikan tanahnya suci dan permukaan yang bersih. Ju'inat lil ardi masjidan wa turabuha tahuran. Dijadikan bagi aku bumi ini sebagai masjid dan tanahnya yang suci. Wa yansu ala annaha masdarun min masadirin khair wa rizqi wa barakah hatta yukrimuha an-nas wa ya'nu bi sya'niha. Dan Rasulullah menegaskan bahawa tanah merupakan sumber dari sumber kebaikan, rezeki dan keberkatan supaya manusia memuliakannya dan memelihara tanah itu. Atamisu arzqa fi khabayil ardi. Carilah rezeki di dalam lapisan-lapisan bumi. Ayat ini menyatakan bahawasanya Rasulullah SAW telah menyucikan tanah ini, yang bermaksud dengan datangnya ajaran Islam, Rasulullah SAW telah menyerbakan Islam di seluruh tempat. Maknanya macam awalnya tanah ini dipenuhkan dengan perbuatan keji, perbuatan dosa, akhirnya disucikan melalui penyebaran Islam. Rasulullah SAW juga menjadikan tanah ini ataupun bumi tempat solat, masjid bagi Rasulullah SAW dan umat Islam. Kat sini kita boleh lihat bahawa tanah ni ataupun kita ni boleh je solat kat mana-mana asalkan tanah tu suci dan permukaan yang bersih. Dan telah dikatakan, dijadikan bagi aku bumi ini sebagai masjid dan tanahnya yang suci. So, maknanya Rasulullah nak katakan bahawasanya dijadikan bumi ini sebagai masjid untuknya beribadah. Maknanya macam kat mana-mana je kita boleh solat asalkan tempat tu suci, dan tanahnya yang suci itu sebagai alatan ataupun alat macam alat untuk kita bertayamum apabila tiada air. Kat sini juga nak menjelaskan bahawasanya bumi ataupun tanah ini bukanlah satu tempat untuk kita berpijak. Bahawasanya daripada bumi ini, daripada tanah juga dapat menghasilkan rezeki yang redha daripada Allah SWT. Maka Nabi SAW menggalakkan kita untuk menguruskan tanah. Apa yang dimaksudkan dengan carilah rezeki di dalam lapisan-lapisan bumi ini adalah seperti kita menjumpa tanah tu, kita uruskan tanah tu dan kita buat macam perniagaan ataupun pertanian daripada hasil tanah tu. So bila dah kita dah buat pertanian daripada hasil tanah tu, dapatlah kita rezeki daripada hasil tanah itu sendiri. Wa yudhakkiru bi hurmati hadhihi al-ardi. Dan Islam mengingatkan kesucian tanah ini. Wa khulusiha limalikiha, dan hak pemiliknya. Wa yuhadziru min al-i'tida'i 'alaiha fayaqulu, dan memberi amaran agar tidak mencerobohnya dengan mengatakan man akhaza min al-ardi syai'an bighairi haqqin khuzifa bihi yawm al-qiyamati ila sab'i ardin. Sesiapa yang mengambil sesuatu daripada bumi tanpa hak atau secara zalim, dia akan ditenggelamkan pada hari kiamat ke 7 lapisan bumi. Hakadha fa'ala al-islamu bil ardi, dan begitulah cara Islam memperlakukan bumi. Wa adalaha miladihal jadid, dan mengembalikan kehidupan baru kepadanya. Ayat ini menjelaskan bahawasanya Islam itu sendiri telah memberikan keistimewaan kepada tanah ataupun kepada bumi. Maksudnya macam, dan kita perlu tahu bahawasanya pemilik asal bagi alam semesta ini, pemilik asal bagi tanah, bagi bumi ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan ditegaskan juga sesiapa yang menceroboh sesuatu tanah itu secara zalim, dia akan dikenakan hukuman pada hari kiamat ke 7 lapisan bumi. Dan begitulah cara Islam memperlakukan bumi. Seperti kita tahu tadi, bumi ini ataupun tanah ini diperlakukan secara keji oleh golongan-golongan orang jahiliah. Mereka memperlakukan tanah ini dan membuat tanah ini menjadi berhala, menjadi patung-patung yang untuk dijadikan sembahan bagi mereka, dan mereka tidak mahu menyembah Allah yang satu. Dan selepas kedatangan Islam, dan kita boleh lihat bahawasanya Islam telah meningkatkan darjat tanah ini dan mengembalikan kehidupan baru kepada tanah. Dia seolah-olah macam tanah ini macam dikembalikan kehidupan baru selepas kejadian keji yang berlaku terhadap bumi ataupun tanah ini. Itu saja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih sudi menonton dan mendengar video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.